Mengaku sekarang. Faham tak kat situ? Budak tu terus kena. Betul. Ya. Tapi Lisa, dia tetap cakap. Tapi Lisa kalau tak pergi sekolah nanti. Faham tak kat situ? Kat situ pun nampak kan? Aku kan. Kau cikgu. Aku kan cikgu. Kau ni kan. Aku bagi macam ni nanti kau kan teruk kau cikgu. Kau jangan sampai aku bagi macam ni kat kau kau jangan cikgu. Aku kalau bagi macam ni aku benci betul. Kan? Cikgu, kalau boleh bungkus lah. Bercuti lah sekejap ya. Ambil dulu bercuti, take rest kan. Lepas ni asalnya bukan budak tu yang tak pergi sekolah. Cikgu tu tak pergi sekolah. Silat-silat hari bulan. Pension pun tak dapat. Tiba. Pension pun tak dapat. Sis. Ya. This week 2-3 hari ni cerita pasal cikgu je. Maybe masa tu cikgu ni kot. Tak adalah. Dia tak boleh lah macam tu. Period ke apa ke. Tak boleh lah. Kalau kau period, kau ambil je cuti. Kerajaan ada sediakan cuti. Kau ambil je cuti. Kau jangan kata masalah period ke apa ke. Tak make sense langsung lah. Kau tak payah nak salahkan budak pasal period pula. Apa pula kena dengan period pula. Dan kau salah, kau nak salahkan budak pasal period. Ayo, kalau macam susah lah. Kenapa nak salahkan pasal periodnya? Cuba cakap dengan aku. Orang period pun tak macam tu. Kau yang lebih. Over. Semua yang salahkan period. Period tak ada. Period lah. Macam kau period saya dua pula. Kan? Macam kau pula period yang teruk benar period kau. Over. So, bila nak balik Malaysia saja tukarlah kadir sekolah. Dia dah tukar sekolah dah. Itu yang mesti kan naikkan video tu. Lepas tukar sekolah pun dia naikkan video tu. Budak tu takut dia. Budak tu takut. Cikgu pula muka memang. Kalau cikgu tu muka macam tu kan. Kalau marah macam mana lah. Kakak gambar pun dah macam tu. Kalau marah macam mana lah wajah dia kan. Kan? Bertatap menatakan kelabu. Langkahnya bumi rentak 1000. Dah. Sekarang ni kau salah. Sekarang ni kau tengok. Dah, orang dah tahu dah. Pengetua dah tahu. Satu Malaysia dah tahu dah. Itulah kau. Buat lagi. Aku dah kata jangan monyet. Jangan kau makan buah tu. Kau tengok. Kau makan buah tu. Dah terasa kau. Kau tengok dah tak ada dah. Dah tak ada apa-apa dah nak. Sekarang ni semuanya cili merah je. Habislah kau. Bakar lah kau. Artinya lebur lah. Hidup lah makanlah kamu. Makannya. Artinya tak dapatlah bonus. Dah kamu kena tukarnya ke mana lah. Hidup lah tahunya. Kau ingatkan tahun ni bolehlah makan bonus ke kan? Artinya dah kena beku. Aduh, lantok lah nya. Artinya dah kena beku kahwin. Macam mananya nak nyebut. Koma dah kena macam tu. Hidup lah. Mau malu je lah. Itulah siapalah suruh. Dah kau artinya muka gaduhnya budak-budak. Mana lawannya? Hidupnya lawannya kau tak tahulah mereka. Teguk benarnya lawan budak. Tak kena dengan rupa. Kamu tu muka dah lah macam Mela. Muka dah lah macam muka Mela. Macam mana budak tu tak geruk? Katanya kamu tu dah mengajar.
Muka mata tu lembab sembab semacam. Makanlah serum ke. Bagilah kulit tu menor lawanya. Kalau marah kulit tu gebu, mulu, comel, hidup ada budak tu gerun. Asalnya budak tu buat gerun, tak hatuk ke menor. Sampai dari sekolah. Rasakannya. Menggerunkan lagi. Hatinya gerun tu budak tu. Hatinya muka tu macam mana? Muka gerun benar. Tumpuk. Idok le. Hati tak pula kakak bulat muka tengah marahnya ya. Selfie boleh pula mukanya senyum. Hati marahnya macam mana rupanya ya. Mukanya joring benar. Joringnya. Marahnya budak. Awak joring sangat cikgu tu. Idak ke berburuk benarnya rupanya joring macam tu marahnya budak ajar tiga ni ya. Ajar tiganya buruk benar. Joring benar dianya. Hatanya kenapa macam tu? Dah. Idak tak pergi sekolah dah dia. Suruhnya budak tu jangan sekolah. Hatanya dia lema tak nak pergi sekolah. Macam mana? Dah viral satu Malaysia. Tumpuk. Ya. Tukar je. Hari guru dapat ada. Tumpuk koma. Tukar je sekolah tu. Dah tukar dah. Ya. Terpaling lah tu Jat. Ada. Ya. Kata tak nak sekolah cakap kat mak no. Kata. Ada je. Boleh bulat bagi mesej kat mak. Kata je. Kau buat apa ni? Dia kata macam mana? Kata kat mak you. Kalau you tak nak sekolah, bagi tu kat mak you. Kenapa nak kena cakap macam tu ni? Aku tak faham lah. Tapi sebagai cikgu, apa you rasa cikgu? You rasa happy ke buat macam ni kat budak-budak? You seronok ke buat macam ni kat budak-budak? You suka ke? Apa you rasa? I nak cikgu tu buat macam video ke apa kan? Nampak sangat cikgu tu macam nak jadi influencer. Boleh lah jadi influencer. Memang seorang cikgu kena jadi influencer pada budak-budak. To be honest, memang cikgu kena jadi influencer. Cikgu adalah influencer tau. Influencer pada budak-budak. Sebab budak-budak ni menjadi influencer ni bukan disebabkan kita ni kena jadi seseorang macam mana jadi cikgu. Tak. Dia kena jadi orang yang lebih. You faham tak maksud I? Setuju tak dengan I? You rasa? Setuju tak? Dah jadi macam ni kan, dah jadi viral dah. Dah orang tak tahu tu tahu. Mesti orang kata, senang kau viral no. Dia kata, no habis kau no. Rupanya Alisa tu anak buah Sajat. Habis lah kau kena nyanyi no. Dia punya sidangan pula macam mana. View tinggi no. Habis lah. You ke? Dia anak Sajat no. Ya Allah, pasal kes penyondor pun, dia hurai pun view punya tinggi. Ini pula pasal budak. Dia kalau pasal budak memang dia defend. Yang kau usik pula anak buah dia, memang tidak lah. Habis lah. Macam mana ni no? Aduh, aku ni dah tersalah langkah. Siapa record ni? Mesti geng-geng orang macam tu kan no? Aku rasa macam mana? Ini si Mazna lah tu record. Aduh, kenapa Mazna record? Aduh, macam mana ni? Mesti cikgu tu rasa macam tu kan? Macam mana ni no? Mazna ni kau pun sama. Kenapa kau record?
Dah kau suruh aku record lah. Mesti cikgu tu macam tu kan. Macam mana ni? Kan? Habis dah terus dah. Grup-grup WhatsApp grup cikgu dah keping. Mas Nah kau kau tengok ni Nok. Kata Nok, kau viralnya. Kau viral. Sampai cekik cikgu tu. Kan dah lah tudung dia macam ni. Macam tu. Pin sana, pin sini, pin situ. Rasa macam cekik dah pin. Dia kan contoh lah. Betul tak? Grup mesti dah macam viral kau Nok. Macam mana ni? Habislah cikgu. What say you cikgu? Viral kau satu Malaysia. Bukan disebabkan dia tu anak buah Sajat. Disebabkan kau pergi record. Janganlah macam tu. Ini bukan pasal kita tau. Ini pada semua budak-budak. Mungkinlah anak I ni salah satu kena bully macam tu. Anak buah I ni. Kira anak I lah ni kan. Kena bully macam tu. Kalau anak orang lain, macam mana? Sebablah ada bukti yang dia record. Record tu salah satu benda yang tak sepatutnya tau. Etika, integriti sebagai cikgu, you tak boleh merekod budak-budak. Kalau dekat Australia ni, even kalau you record budak, itu adalah satu kesalahan ya. Tak kisahlah you record dalam keadaan you marah budak tu ke, you record tu dalam keadaan dia tengah mandi ke apa, itu adalah satu kesalahan. Betul tak? Setuju tak dengan I? Itu adalah satu kesalahan. Habislah Nok. Yelah habislah. Satu Malaysia dah tahu dah kau. Mana kau nak lari senang. Habislah kau Nok. Kata macam mana ni nya? Matilah aku. Aduh, habislah kutu-kutu cikgu kan. Zena, minggu ni kau dapat kan? Senang minggu ni. Ya Allah senang, nama kau viral minggu ni. Kenapa? Nama kau naik dekat Bulletin 3 Nok. Nama kau bully budak si Lisa tu. Alamak, macam mana ni? Mesti cikgu tu kan, Alamak, kena lagi. Tahun ini kena lagi. Kena pula viral. Kena viral pasal integriti. Alamak, kena lagi. Kena viral lagi. Integriti seorang cikgu. Jangan benci, jangan maki murid lagi. Auto jadi cikgu terus. Kan? Aku bab-bab macam ni memang aku suka. Jangan cakap lah, bab-bab macam ni memang aku suka Nok. Mendonya. Bongok lah gelap. Alamak. Kan? Mesti guru tu. Maaflah senang kita orang tak campur mesti cikgu lain saya senyap tak campur. Tak campur lah senang. Kau mama budak ni kita orang tak campur. Terus tak campur. Mana kawan-kawan tu pun tak kawan dah. Cikgu kita orang kan Sajat lah sebagai seorang Sajat lah kita orang tak nak apa-apa pun dengan cikgu. Kalau boleh selesai cara elok lah cikgu, pergilah jumpa musika tu. Pergilah jumpa dia. Minta maaf ke apa ke. Maaf tu tak kisah cikgu. Cikgu memang salah pun. Nak marah budak tu boleh. Kita orang sebagai parent tak kisah kalau cikgu nak marah anak budak-budak. Tak kisah pun. Cuma marah tu elok-elok lah cikgu. Janganlah sampai record. Sampai nak panggil group, nak panggil kakak-kakak kawasan. Kalau cikgu nak panggil kakak kawasan ni makcik dia ada. Main pakcik dia. Tu Mustika tu ada.
Tu kakak saya tu ada, kat long saya ada. Cikgu tak kenal kakak saya. Cukuplah. Anti-anti dia ada 7. Biar datang macam ni, berkepak-kepak macam kepak ayam ni. Alang-alang tu nak panggil grup ni, biarlah grup kepak-kepak ayam ni. Kenapa nak kena saman no? Tak perlu kena saman. Benda patut berbincang je. Berbincang dengan cikgu tu. Cikgu macam ni nak tanya. Dekat situ pun Mustika pun ada tulis kan. Cikgu, saya nak berjumpa dengan cikgu pasal anak saya ni. Kan? Jumpa cikgu tu. Jumpa. Hal macam ni kena jumpa. Sampai budak-budak balik menangis. Itu dah teruk dah tu. Sekolah tempat mengajar, tempat kita mengajar. Bukan kita balik kita didera dengan kita punya mental. Tak. Sekolah tu adalah tempat mengajar. Mengajar, diajar, disayangi, dihormati. Sekolah adalah tempat kita tahu hak kita. Hak kita sebagai murid, hak kita sebagai cikgu. Sebagai seorang cikgu yang punya akal fikiran telah diberikan oleh Allah SWT, supaya menjaga, protect anak murid. Yes, tak semua anak murid baik. Tak semua anak murid saya mengaku. Tapi anak murid yang umur 9 tahun, saya rasa tidak wajar untuk dimarah sebegitu. Direkod adalah salah satu tindakan yang tidak waras. Sebagai orang bernama cikgu yang saya tak tahu umur dia berapa, merekod itu adalah satu kesalahan. Kerana apa motif dia nak merekod? Merekod memalukan, dan marah tu secara publik adalah tidak wajar. Sebagai seorang cikgu yang berdedikasi, mempunyai amalan-amalan keharmonian, sepatutnya tidaklah wajar untuk membuat sebegitu kepada budak murid yang baru umur 9 tahun. Itu je. Benda tu tak wajar. Memang tak wajar. Kalau orang sekali-sekali pun memang tak wajar. Kita orang sebagai parents bukannya tak bagi you all marah budak, tak bagi you all marah anak kita orang. Bagi. Tapi marah itulah secara berhemah, secara sebagai pendidik, bukan sebagai pembuli. Cara awak marah tu adalah awak bully mental dan bully minat mereka untuk belajar, menguasai pelajaran yang mereka lemah. Budak-budak lemah ni, pelajaran ni bukan disebabkan tak minat. Kerana ada tenaga pengajar macam ni lah membuatkan mereka tidak gemar atau berminat dengan mata pelajaran yang patut mereka kuasai ataupun patut mereka lebihi, patuhi, pelajari, kerana mempunyai sikap pendidik sebegini. Saya 999 Nur Sajat Kamarul Zaman melaporkan edisi ini. Tiba. Kan? Ya, betul tu. Kan? Ayo. Tumpah elok saja. Ya, tumpah. Betul ke keluar air mulut ni ha. Punyalah nak bagi tahu ni satu ketul-ketul. Taklah ayah akan cakap macam tu dengan cikgu. Cikgu, benda ni tak perlu marah, tak perlu gaduh-gaduh. Benda ni kita cakap secara orang besar. Cikgu orang pelajaran, saya kurang pelajaran. Tapi saya tahu macam mana menjaga hati budak. Gaji cikgu besar Gaji seorang cikgu besar. Bonus dapat, apa dapat, pinjaman pun senang. Nak buat loan ke rumah ke tekun ke senang je dapat.
Bila dah dapat tu senang tu, janganlah buat macam ni cikgu. Kesian budak-budak. Budak-budak patut disayang, dicintai, disayangi. Kan? Kalau cikgu ada masalah-masalah peribadi, cikgu macam okeylah MC lah terus lah macam tu. Tak payah datang sekolah. Kalau cikgu ada masalah kan, mungkin masalah gaduh dengan suami ke, duit kutu tak dapat ke, ataupun pinjaman loan ke, mana tahu tak, cikgu gaji macam tu nak pinjam sampai 500,000 memang tak dapat cikgu kan. Mungkin laki dah tak kerja ke, kena bela biaya hidup ke. Jangan libatkan budak-budak. Kalau suami cikgu tu ke tak kita contoh lah, ini contoh. Kan betul juga kan Kak Jaya lah. Dia emo ke apa ke, dia siap record. Mula-mula dia buat review dulu kan. No, lepas ni kalau aku marah, kau record macam ni tau. Kau record macam ni. Macam mana kau record Syazah tu macam tu. Okay no, lepas. So kita dah buat dah review satu dekat si Lisa. So maknanya macam tu lah aku kena record nanti. Ya, bila aku datang tu, aku serang macam tu, kau record tangan aku je tau. Tangan aku yang dia beli cincin tu, yang kat kedai apa tu, kedai apa tah, cincin apa nama kedai cincin, kedai Anwar tu, Mas Anwar. Kau tunjuk tu tak, biar dia nampak si penyondor tu cincin aku tu. Betapalah si suami, contoh lah kan, nak tunjuk video tu, dia sajalah macam tu. Gitu nak nampakkan cincin dia tu. Contoh lah macam ni, cincin dia kan. Dia nak tunjuk lah cincin yang mahal tu, gitu kan. Dia nak tunjuk lah, dia suruh lah budak tu jadikan review lah, bahan-bahan untuk dia macam buat apa, trial kan. Masih silap lah. Kau silap cikgu. Kau silap orang Habislah cikgu. Minggu ni dapat dia kutu merosot lah cikgu. Dah kena beku. Akaun dah kena beku. Macam mana tu cikgu nak buat? Ya, Musika tu dah pergi buat report dah. Nak pergi buat report. Patut dah telefon. Hello. Hello. Ya, ni saya nak buat report. Ni. Okey puan, macam ni puan. Segala sekarang ni kalau boleh kami ambil laporan. Kita akan ambil laporan. Berlaku tu kat mana tu puan? Berlaku kat sekolah mana? Sekian. Okey puan, baik. Lepas tu masalah macam mana puan? Dia macam ni, masalah saya macam ni, anak saya macam ni. Lepas tu kan macam cinting ni dah. Oh puan, kalau macam tu kita akan laporkan pada pihak ni. Dan kita akan ambil kes report puan. Tapi kena tunggulah. Tunggu bila tu? Itu kami tak tahu puan. Kami cuma tunggu ambil laporan saja. Nanti bila kita siasat, nanti kita beritahu puan. Letak je close case. Letak je close case sampailah sebulan tak ada update, tak ada apa, senyap. Kan? Setuju ke tidak? Setuju ke tidak? Betul sangat. Betul bang. Jad isu semasa. Ya. Cikgu CCTV. Ya. Dia katalah inilah, tengah ambil ni lah, apalah, tengah ambil rekod lah, tengah ambil ni lah. Macam-macam lah dia kata. Dia punya lah risau macam-macam. Itulah dia. Sekarang ni dah viral. Glupo. Glupo kau macam lipas, kena reset. Glupo kau cikgu. Kau nak kata nak buat aku yang di sekolah kan? Dah glupo. Dah masuk grup WhatsApp group dah masuk dah dekat bahagian blue tick utama. Glupo. Macam mana kau nak pakai tudung tu, nak cocok-cocok tu? Dah glupo. Glupo kau.
Lupa. Aduh. Kan nak kena gelupo. Sama sekarang ni cikgu jangan nonggeng, tunggu punya cikgu dah masuk sekolah menengah dah. Kan tunggu laporan senyap. Budak tu sampai anxiety dah. Budak memang betul lah, ada lah sama-sama sajak memang ada dulu pun sajak juga ada juga tak minat pergi sekolah. Sebab cikgu-cikgu macam ni lah. Sebab ada cikgu-cikgu macam ni lah. Kita ni bukan tak pandai, kadang-kadang kan cikgu punya muka tu lah buatkan kita rasa macam malas pergi sekolah. Betul. Bukan kita tak pandai ke apa. Lemah pelajaran budak-budak disebabkan cikgu lah. Kadang cikgu tu dia buatkan kita rasa menyampah. Memanglah cikgu ni, bukanlah kita kata kita ni terbaik. Cikgu tu pun manusia juga. Ya, saya faham. Tapi kalau umur kau budak 9 tahun kau nak bully macam tu tak sepatutnya lah. Bukan lawan kau dik, kak. Bukan lawan awak dengan budak-budak macam tu. Kalau you nak kata budak bermasalah, kalau budak tu dia kata 1, dia kata 2, kata 3 kan. Dia tu orang tu dah akhir balik. Ini budak ni tak tahu apa-apa. Budak tu baru masuk sekolah. Dan kau buat macam tu. Kau kill minat diorang.